Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ismail Idris telah menegaskan bahawa beliau tidak akan mengelak daripada sebarang isu berkaitan skandal naturalisasi dalam kancah bola sepak kebangsaan. Beliau dengan jelas menyatakan kesediaan untuk memikul sepenuh tanggungjawab. Saya bertanggungjawab ke atas segala perkara yang termaktub dalam arena bola sepak Malaysia. Saya tidak pernah melarikan diri mahupun menyalahkan mana-mana pihak. Saya tidaklah sempurna, namun niat saya sentiasa tulus. Perihal tersebut seharusnya dirujuk kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Sekiranya pihak JPN berpuas hati dengan dokumen yang dikemukakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, ia adalah di bawah bidang kuasa JPN sepenuhnya. Ini kerana pihak kerajaan yang akan melaksanakan penilaian dan penetapan keputusan. Itu merupakan hak prerogatif mereka. Sekiranya terdapat individu yang berhasrat menyalahkan saya atas apa jua yang berlaku, saya akan menerimanya dengan lapang dada. Kita wajib berjuang hingga ke penghujung dan bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan terburuk, perjelas beliau.